Sudahkah anda mendaftar dan mencarum di bawah skim Suri Rumah? Skim ini menawarkan dua perlindungan, iaitu bencana domestik dan keilatan. Di bawah bencana domestik, terdapat 6 faedah disediakan. Pertama, faedah perubatan berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Akta 4, Akta Fee 1951. Kedua, faedah hilang upaya kekal bayaran pukal sehingga RM30,000 mengikut jenis kecederaan. Ketiga, allowance layanan sentiasa RM250 sebulan sehingga umur suri rumah berumur 55 tahun atau meninggal dunia yang mana lebih awal. Keempat, faedah pengurusan mayat RM3,000 untuk sekali bayaran sahaja. Kelima, kemudahan pemulihan jasmani dan dialisis. Pembiayaan sehingga RM50,000, rawatan dialisis sehingga RM200 sebulan atau mengikut Akta Fee 1951 mengikut yang terendah. Keenam, pencen penakat bayaran RM300 sebulan mengikut pecahan share yang telah ditetapkan. Di bawah faedah skim keilatan, terdapat 5 faedah disediakan. Pertama, kemudahan pemulihan jasmani dan dialisis. Pembiayaan sehingga RM50,000, rawatan dialisis sehingga RM200 sebulan atau mengikut Akta Fee 1951 mengikut yang terendah. Kedua, allowance layanan sentiasa RM250 sebulan sehingga suri rumah berumur 55 tahun atau meninggal dunia yang mana lebih awal. Ketiga, allowance keuzuran RM300 sebulan sehingga suri rumah berumur 55 tahun atau meninggal dunia yang mana lebih awal. Keempat, faedah pengurusan mayat RM3,000 untuk sekali bayaran sahaja. Pencen penakat bayaran RM300 sebulan mengikut pecahan share yang telah ditetapkan. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Perkeso di www.perkeso.gov.my atau hubungi talian khidmat pelanggan kami 1-300-22-8000. Lindung kasih anda bersama Perkeso. Suri berbakti, suri dilindungi.